Makanan Arab kat sini memang lain daripada yang lain. Apa yang lain tu? Kat sini diorang ada butcher station tau. Orang boleh pilih sendiri part mana korang nak, dan diorang prepare live tau. Kat sini pun ada Arabian Majlis, macam makan dekat Arab. Inilah dia Arabica Restaurant di Kota Damansara. Sekarang ni diorang tengah buat promo dari 5 petang hingga 1 pagi. Ini antara contoh menu yang korang boleh pilih. Paling penting fresh tau. Kalau dine in kat sini siap dapat free appetizer ni. Buah tin dengan buah zaitun. Bagus tau untuk kesihatan kita. So aku datang ni dengan family 4 orang. Aku pun order 2 jenis dish yang popular kat sini. Okay, first yang aku order lamb tikka setengah kilo. Dia bagi sekali molawah bread dengan hummus. Malam-malam tak nak makan heavy boleh makan yang ini. Cara makan dia, korang ambil molawah bread tu, tak lamb fresh dengan bawang, cicah pula dengan hummus ni, terus ngap. Layan weh. Lepas tu aku nak try juga lamb kebab dia setengah kilo. Ini aku pilih mandi rice. Yang ni sesuai sangat kalau korang lapar dan nak makan berat-berat. Korang bagi juga sekali dengan sup sahawik. Combine je semua ni dengan kebab dengan nasi tu. Kebab dia yang lembut, makan panas-panas memang puas. Datang ramai-ramai satu family, order lamb shoulder 1/8. Berat dia lebih kurang 2 kilo tau. Memang puas hati lah. Dekat sini pun ada dessert Arab Yang ni nama dia pistachio baklava. Dekat dalam dia ada pistachio tau. Yang ni pula krim warbat. Dalam dia ada krim. Selesai makan, dia orang serve Arabic tea dengan kopi free tau. Kalau korang nak feeling makan dekat Arab, korang boleh request makan dekat dalam Arabian Majlis. Kat dalam ni memang sejuk, cozy. Korang minta juga dia pasang bahur tu. Layan pula Arabic tea dengan cheese kunafa ni. Masya Allah, terus terasa macam duduk kat Arab. So jangan lupa bawa family semua datang makan kat sini, okay?